Kemudian yang kedua, dalam ayat ni juga saya perasan ada banyak gunnah. Okey, ada banyak gunnah. Jom kita tengok sikit. Pada potongan yang akhir ni berturutan. Yang pertama, mim bertemu dengan mim. Apa nama hukum dia? Idgham syafawi. Pertemuan dua huruf yang sama ataupun idgham mislain. Okey. Kemudian yang kedua, nun bertemu dengan ya. Ni idgham juga. Idgham ma'al gunnah. Okey. Kemudian yang ketiga, nun bertemu dengan dal. Idgham ke? Bukan idgham. Yang ni ikhfa. Okey, ikhfa haqiqi. So bila berturutan, ini saya perasan pattern pelajar saya, bila dengung berturutan macam ni, tiga ke atas, tiga ke empat dengung dalam satu ayat, biasanya akan ada satu yang tercicir dan biasanya pada huruf yang bersabdu. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. Yang pertama dia tertinggal. Okey, ataupun mungkin boleh jadilah yang kedua ataupun yang ketiga tertinggal. Jadi bila kita nampak banyak gunnah, pastikan kita sempurnakan semuanya. Cara dia macam mana? Bila kita baca ayat Quran tu, fokus pada satu-satu huruf. Okey. Jangan kita baca balahum, kita dah terpandang min dunihi. So kita risau min dunihi nak baca macam mana? Dekat balahum ni tercicir pula dia punya perkara yang sepatutnya kita sempurnakan. Okey, so tak nak macam tu. So bila kita baca Quran, fokuskan betul-betul pada kalimah yang kita sedang lafazkan. Okey, untuk sempurnakan dia. So ingat, bila berturutan gunnah seperti ini, pastikan apa? Tidak tercicir. Pastikan sempurna dengan dua harakat.